Alhamdulillah selamat kembali dan kita sekarang berada dalam segmen untuk Biz Picks and Mix. Terus sebut nama produk. InsyaAllah ada kita perkenalkan tetamu-tetamu kita pada hari ini. InsyaAllah sebelah kanan saya Puan Romiah Abdullah merupakan stokis negeri Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Dan di hujung sana seorang ahli farmasi. Okey, Puan Nur Syafiqah Kamarudin. Ya, saya. Wah, seperti kita sedia maklum, Picks and Mix ni memang 100% serat daripada sayur bayam, pisang dan juga buah kurma. Okey, jadi siapa yang nak mulakan sedikit mukadimah ataupun pengenalan daripada Picks and Mix? Okey, biar saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Juga selamat berpuasa kepada seluruh muslimin muslimat yang sedang menonton rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Juga terima kasih kepada Assalamualaikum kerana memberi peluang sekali lagi kepada kami untuk bersiaran pada pagi ini, pasukan Picks and Mix. Okey, perkenalkan diri saya, nama saya Romiah binti Abdullah. Nama Facebook Ina Safia. Kalau sudi siapa luar add lah. InsyaAllah. Okey. Apa tu? Cerita tentang produk Picks and Mix. Okey. Yang seberingkatlah. Picks and Mix ini merupakan suplemen untuk orang-orang yang tidak suka makan sayur dan juga tidak suka makan buah. Di dalamnya terdapat lima bahan utama, terdiri daripada serat bayam, serat kurma dan juga serat pisang. Juga ditambah lagi dengan dua bahan utama, Arabic gum dan garam bukit. Dua-dua tu memang berkhasiat ya. Memang kita tahulah sangat tinggi khasiat dia. Dan juga boleh tak kenalkan diri sikit ahli farmasi kita? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan. Saya Puan Nur Syafiqah binti Kamarudin, wakil daripada Farmasi Ahmad Sdn Bhd, iaitu sebuah rantaian perniagaan komuniti farmasi yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumi Putra. Oleh usahawan Bumi Putra lah. Dan kita ada beberapa outlet rangkaian Farmasi Ahmad ni ada di beberapa tempat, iaitu di Farmasi Ahmad Slim River, Farmasi Ahmad Bido, yang mana dua cawangan ni adalah di Perak. Dan di Selangor kita ada satu outlet Farmasi Ahmad, iaitu Farmasi Ahmad Batangkali. Okey, dan di setiap outlet kita menyediakan ahli-ahli farmasi yang profesional untuk menawarkan khidmat-khidmat profesional kepada semua pelanggan. Dan antara khidmat profesional yang kita berikan kepada mereka adalah pemeriksaan kesihatan dan juga konsultasi percuma dari segi darah tinggi, penyakit-penyakit yang lain lah. Dan kita juga menekankan mengenai kepuasan pelanggan dalam setiap urusan jual beli. Dan sekarang ini fokus kita adalah untuk mendidik semua pelanggan di luar sana mengenai ubat-ubatan, penyakit, suplemen dan apa-apa masalah mereka boleh datang mereka boleh datang kepada kita untuk berbincang lah. Dan kita memang sedia menerima semua pelanggan lah. Okey, dari sudut pandangan seorang ahli farmasi berkenaan dengan produk Picks and Mix, bagaimana agaknya? Okey, berbicara mengenai Picks and Mix ni pada pandangan saya sebagai seorang ahli farmasi lah. Okey, produk ni sememangnya bagus kerana ia mengandungi 100% serat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia tak ada pengawet dah. Okey. Dan bila kita tengok dia juga mempunyai pelbagai vitamin dan mineral yang diperlukan, sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk tujuan yang tertentu lah. Okey. Dan produk Picks and Mix ni kita boleh tengok dia punya berapa pengambilannya lah untuk 2 hingga ke 5 tahun, 6 hingga ke 12 tahun dan seterusnya lah. Dan dia tak terhad kepada golongan kanak-kanak saja. Itu yang bagus ni. Dewasa pun boleh, sebab dewasa pun ada yang tak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran kan. Okey, Puan Romiah, macam mana nak dapatkan Picks and Mix ni? Okey, sekarang ni stokis-stokis dan juga ejen-ejen kita dah ada di seluruh negeri di Malaysia. Tapi kita masih lagi banyak lagi tempat kekosongan di tempat-tempat lain. Jadi untuk mendapatkan buat masa ini, hubungi je lah stokis-stokis dan ejen-ejen yang ada. Lepas tu boleh juga dapat melalui farmasi yang disebut tadi. Juga boleh melalui HQ sendiri. Dapatkan nombor telefon, boleh hubungi dia orang lah.
Okey, dan juga Irma ada baki 20 hari lagi nak puasa ni. Itulah maknanya apa agaknya yang membantu kan? Kan dan bila waktu yang paling susah untuk mengambil Picks and Mix ni. Yes. Bila dikaitkan dengan bulan Ramadan. Okey, sekarang ni kita tengah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi penggunaannya lebih kurang macam bulan puasa, bulan biasa juga. Cuma bulan puasa ni kita elok ambil waktu sahur. Jadi lepas kita dah makan tu bolehlah ambil. Dewasa berapa biji kanak-kanak? Kalau kanak-kanak bolehlah 2 ke 3 biji tengok umur. Kalau umur dalam 3 tahun ke atas boleh dah 2-3 biji. Kalau ambil lebih pun tak apa sebab macam kita makan sayur dan buah yang lebih. Orang dewasa dalam 3 ke 5 biji pun boleh. Adakah dia memberi tenaga selain daripada kaya dengan vitamin C ni? Memang boleh memberi tenaga sebab dalam ni kan dah ada pisang, dan juga kurma lah. Dan juga kita tahu dia membekalkan tenaga tenaga pada badan kita lah. Okey, dah nampak dah tu. Promosi 3 botol. Okeylah, tak nak ceritalah. Biar Puan Romiah cerita sendirilah promosinya hari ini. Okey. Sebenarnya Picks and Mix bersiaran di TV Al-Hijrah ni. Okey, kita buat promosi untuk yang nak jadi stokis. Selalunya dia punya modal dalam 4,000. Sekarang ni dah company bagi diskaun 50%. Jadi 2,000 saja. 2,000 saja menerima 100 botol Picks and Mix dan juga flyers juga banting. Segalanya diberi bantuan. Company juga menyediakan tester. Untuk ejen pula modal serendah RM390 dapat 15 botol. Menyediakan tester untuk stokis ataupun stokis dapat stok tester untuk pelanggan. Stokis memang company akan sediakan tester. Tester untuk dia bagi kepada pelanggan-pelanggan dia. Dari bulan puasa ni tak dapatlah nak bagi tester kan. Tapi kalau bulan biasa tu kita memang bagi customer rasa dulu. Okey. Yang paling penting promosinya 3 botol RM100 sahaja. Okey. Kalau normal price satu botol ni RM35. Tapi ada promosi khas untuk anda. Dan pastinya agak-agak sebotol ni boleh tahan berapa sebulan ada. Sebotol sebenarnya tak tahan sebulan. Selalunya 3 botol lah. Memang 3 botol sebulan? Sebab dia memang anak kita lagi cukup lah. Anak-anak kita lagi. Tak, kalau bukan, ni sedap. Ni sedap. Maksud dia memang nak, dah rasa satu pasti tu memang nak lagi. Anak saya favourite. Tapi yang paling penting penutup je hari ni dugaan. Jangan lupa lah masuk. Jangan lupa puasa 10 hari dah. Alhamdulillah. Okey. Jom kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Romiah Abdullah, stokis Negeri Pahang, dan juga di ujung sana ahli farmasi berdaftar Puan Nur Syafiqah Kamarudin. Kita doakan selamat maju jaya, salam Ramadan. Okey, insya-Allah berjumpa lagi nanti ya. Okey, kita berhenti seketika. Insya-Allah jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.